Kalau dia sekat macam tu, kita nak lalu macam ni. Hakim, apa-apa, Hekmo. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Hakim. So guys, hari ni kita berada dekat komplek Truton di mana kita nak masuk rumah hantu. Kat sini kita tengoklah. Sebenarnya saya ni tak berani sangat tu, tapi saya cuba. Jadi cameraman saya pun sebenarnya takut juga, tapi kita cubalah. Pusing tu, pusing. Kita buat yang terbaik. Nama siapa bang? Oi, tak apa. Kita jumpa dekat dalam. Masuk ke dalam lagi tak? Atas. So, pun let's go. So guys, jadi kita sekarang ni berada di pembarisan di mana kita akan tunggu giliran. So Zo, kau rasa kau berani hadap tu? Kau rasa berani ke? Kau berani? Berani. Jangan rasa je. Tak, benda kita macam nak benda so benda tu pun kita berani lah. Alah. Kena ke dalam lagi aku tak tahu lah jadi macam mana. So dekat sini sekarang ni dah ada orang nangis. So apa pun kita enjoy dan kita tengok hasil kat dalam macam mana. Serang tak serang? Kita dah dekat sini dah. Kita dekat sini. Sebelah dia. Sebelah dia. So guys, sekarang kita berada dekat dengan pintu rumah. Jadi kau nampak penjaga dia dah tak kacau. Apa-apa pun kita dolar, kita enjoy. Betul, the woman. Betul. Kita berada dekat rumah tu dan kita tengok jarak jauh, panjang, hampir sudah, kena hampir masuk. Jadi let's go. Okay. Assalamualaikum. Mana jalan dia? Astaghfirullahalazim. Hey. Lepas tu kalau dia sekat macam tu, kita nak lalu macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jalan dia? Kat sini ke? Moti bang. Tengok sini. Okey. Sekarang ni keadaan memang lagi kita boleh tahan lagi. Dia pula. Astagfirullah. So, stage yang kedua. Let's go, kita naik atas. So, jadi guys, kita dah masuk yang pertama. Jadi dekat rumah hantu ni dia ada 2 checkpoint. Jadi okey, 2 checkpoint. Sekarang ni kita menuju ke apa nama tempat ni? Yang kedua ni Undertaker kan? Undertaker. Jadi kita enjoy the woman. Korang tengok video ni sampai habis. Kalau aku berjaya lah sini, korang kena subscribe banyak-banyak. Okay, let's go. Jadi kita dah masuk dekat dalam. Sebab tadi kita rekod depan, jadi kita kena rekod alih depan balik. Kita nak tengok kita punya. Oi, astagfirullahaladzim, kejut aku. Ada sangka. Oi. Just pakai gelap. Hancur lah plywood ni. Oh sini. Tak ada benda.
Ini dah sakit. So jadi gang, itulah untuk videonya. Jadi sorry lah untuk part pertama rumah hantu tadi tak berapa nak jelas. Jadi aku terpaksa backkan kamera supaya nampak lagi reaction kita. Tengok member aku ni sampai jatuh. Bapak bala. Jadi betul tu. Apa perasaan kau tu? Boleh dah. Boleh? Bau. Macam mana? Apa? Enjoy Zul? Enjoy. Okay. Bapa-bapa, jangan lupa subscribe banyak dan kita jumpa di next video yang akan datang. Ciao.